khabar semua? Hari ini kita nak tolong kawan kita, Peabot. Rasa haus. Kesian Peabot. Jom kita tolong Peabot kira anak tangga. Kita mula dari bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, semakin tinggi Peabot naik. Teruskan Peabot. 6, 7, 8, 9. Lompat ke tangga terakhir dan 10. Peabot dah dapat buah kelapa. Ingat ya adik-adik, bila kita naik tangga, nombor jadi makin besar. 1 sampai 10. Itu namanya turutan menaik. Menaik. Peabot dah kenyang. Sekarang Peabot nak turun rehat di bawah. Jom kira sama-sama semasa Peabot turun. Dari 10, turun ke 9, 8, 7, 6, 5. Sikit lagi. 4, 3, 2 dan 1. Yeay! Peabot dah sampai ke bawah. Bila kita turun tangga, nombor jadi makin kecil. 10 sampai 1. Itu namanya turutan menurun. Cuba adik-adik teka. Kalau roket naik atas, lepas nombor 5 nombor apa? Kalau daun gugur, lepas nombor 9 nombor apa? Pandai. Lepas 5 ialah 6, sebelum 9 ialah 8. Adik-adik semua telah menguasai tertib nombor menaik dan menurun. Hebat semua. Tahniah murid-murid semua kerana telah berjaya mengira nombor mengikut tertib menaik dan menurun. Jumpa dalam misi nombor seterusnya.